pada tahun 2004 sehingga 2012, di Pentagon ada satu kursus yang diajarkan oleh Lieutenant Colonel Matthew Dooley, okay, di Joint Forces Staff College di Pentagon. 2004 sampai 2012, 8 tahun ni, 8 tahun. Matthew Dooley ni adalah seorang Islamofob yang totok. Antara perkara yang diajarkan di dalam kursus dia ni adalah Total War on Islam, model after Hiroshima and Nagasaki. Ini diajar di Pentagon. Jadi diakui oleh kerajaan Amerika Syarikat. Dan selepas 8 tahun, bila dah ada orang komplain, baru dia orang batalkan program ni. Can you imagine, pada 2004 sampai 2012, itu tengah the height of campaign of war on terror. And they are being brainwashed. The military, the police, the FBI have been brainwashed by these kind of people. Targeting Islamic holy cities, Mekah dan Madinah. Ini diajar secara terbuka kepada staff-staff Pentagon. Violating international law and ignoring civilian death. Dia seru supaya sebagai Amerika Syarikat, kita ignore saja international law. Dan kita ignore civilian death. Dan dia juga mengesyorkan mass starvation and re-education of Muslim populations. Mass starvation ni apa? Kita tengok semua ni ada dekat Gaza. It's like it is being played in Gaza now. Re-education ni maksud dia apa? Change Islam. Reshape Islam. Ini of course berkait dengan RAND Institute punya kajian. The two important articles of RAND, antaranya adalah Civil Democratic Islam, dan lagi satu adalah The Muslim World After 9/11. Ini juga oleh RAND. Dua dokumen ni sangat-sangat penting. Maksudnya benda ni dia berkesinambungan. Dia bukan isolated case, si Matthew Dooley ni. Dan kalau baca dia punya some of his writings, dia nyatakan bahawa Islam is the problem. Islam is the issue. Sebab apa dia sebut? Islam backward, Islam anti perempuan, Islam violent. Ni biasanya tiga benda. Regressive, violent, oppressive towards women. Ini tiga perkara yang sering diulang. Tajuk saya pada hari ini adalah kita kena ambil peluang daripada Islamofobia ni. Dan hari ini kelihatannya nak kata tinggi pun tak boleh, tapi nampak macam tengah rise balik. Sebab bila Israel ni nampak macam dah kalah, kita nampak dia jadi sore loser. Sore loser ni dia ada kuasa. Sore loser yang ada kuasa ni bahaya. Dia akan rampage. Dia akan go on rampage. Yang kita lihat bagaimana Israel menggunakan media-media dunia untuk minimize the damage in their image dan mula menggerakkan watak-watak penting ni untuk directly attacking Islam. Trust me, benda ni akan rise balik. Seperti mana selepas September 11, 2001, benda ni akan mula balik. Media akan kuat memainkan lagi Islam ni violent, Islam ni anti-women, Islam ni adalah regressive. These three things akan kembali dimainkan. Nah, khususnya targeted kepada Iran. Okay? Khususnya targeted kepada Iran. Sebab dia nak cari alasan nak tembak Iran kan. The nuclear program ni saya rasa the Americans pun dah tak buy sangat. So dia kena main isu lain. Oppression against women, regressive dan violent. Tiga perkara ini dimainkan. Dan saya lihat itu ada peluang untuk kita. Jangan lihat benda ni sebagai satu kerugian. Ini adalah peluang. Dia serang kita dengan tiga senjata ini. Respon kita akan menentukan sama ada kita akan menang ataupun kalah. Dan respon kita itu adalah satu peluang yang besar untuk kita menang sebenarnya. Sebab kita tahu jawapan dia dah ada. Kita tahu itu adalah tuduhan palsu. It's like an easy grab for us sebenarnya. Untuk kita grab kemenangan tersebut. Tapi kita nak kena respon. Kita nak kena berhujah balas. Kita jangan main military. Kita main hujah balas. Kita main intellectual argument. Kita main academic dialogue. Kita lontarkan pandangan, kita ribat mereka, kita refute mereka punya accusation kepada Islam. Dengan cara itulah insya-Allah kita akan lihat ramai orang akan terbuka mata, ramai orang akan consider untuk masuk Islam. This has been going on for the past 20 years. Ramai orang masuk Islam because of that. Sebab orang-orang soleh, ulama-ulama, pemikir-pemikir Islam, bahkan orang-orang awam keep defending, keep talking about Islam. No, Islam is not violent. No, Islam is not against women. No, Islam is not against women's rights. No, Islam is not regressive. Tu kita kena buat. We have to continue. And now peluang besar. Sebab apa? Ada social media. Kalau dulu pada awal 2001, 2002, 2003, 2004, pada waktu tu social media belum lagi meluas. Bahkan kita kata tak ada lagi waktu tu. Walaupun dah ada blog dan sebagainya, belum lagi betul-betul di dalam tangan orang awam. Sekarang ini kita lihat, okay, not 100%, but maybe 70-60%
untuk mengubah persepsi awam kepada benda-benda besar dalam politik dan dalam dunia ni berada dalam tangan orang awam juga. Ini adalah satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. So ini peluang saya nak sebut kepada orang Islam. Ini peluang. Lagi diorang mainkan Islamofobia, lagilah peluang untuk kita. Ustaz, tapi negative publicity Ustaz, tak apa. Negative publicity ke, positive publicity ke, yang penting ada attention. That is good for us. That is good for Islam. There is attention to Islam now. There is attention to Islam. Dia yang menjadi parah dan masalah bila orang tak bagi attention langsung. People don't talk about Islam, people don't criticize Islam, and people do not praise Islam. That is the worst. Okay? But Islam being Islam, it always take center stage. Either being the boogeyman, atau being the, wow, kita dah sangka buruk kepada Islam selama ni. Sekarang saya nampak macam dah ke arah situ. Ramai orang dah tersedar. Mereka telah kena tipu dengan Israel. Bila dia orang rasa dia kena tipu dengan Israel, dia akan pandang siapa? Dia akan pandang mangsa Israel selama ni siapa? Mangsa Amerika Syarikat selama ni siapa? Dan dia akan mempersoalkan, adakah aku selama ni telah menzalimi orang Islam? Kenapa orang Islam yang kena target? Bila itu dah timbul dalam fikiran dia, insyaAllah dia akan selamat. InsyaAllah dia akan jumpa kebenaran. Tapi kita kena support. Kita kena jelaskan sebab diorang pun terfikir, diorang kata Islam ni violent. Aku adalah semalam baca Quran, aku ada jumpa ayat where your God says, kill all the polytheists wherever you find them. Kafatan. Wherever you find them. Ada verse, do not show mercy. Macam-macam lagi ayat. So some of them found these verses and they do not know how to respond. Some fall back to become Islamophobe. Sebab apa? Dia sangka dia dah baca beberapa ayat, dia dah tahu pasal Al-Quran. Kerja kita banyak sebenarnya. Contoh, saya bagi contoh mudah. Berapa ramai di kalangan kita yang faham surah Taubah?